nak bagi orang lain dengar sama. Bila kita baca ni kan, kok ada manfaat. Sebab ni kalam Nabi, kalam mulia, kalam agung, kalam yang ada mukjizat, kalam yang ada hakikat. Jin, kalau hang ada, pertama hang masuk Islam, baikkan pindah duduk masjid dan belajar agama di masjid. Kedua, kalau hang tak mau masuk Islam, kedua, hang balik dekat tuan hang. Ketiga, kalau hang tak mau balik, aku bakar. Mai dekat hadis Nabi, kokot hang nak masuk Islam. Saya tak tahu ada tak ada, saya cakap je. Tak tahu. No? Kita tengok. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, tak apalah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi SAW pergi ke tempat tidurnya, baginda Nabi akan mendadah kedua-dua tapak tangannya dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda akan menghembuskan padanya, lalu baginda Nabi akan menyapu ke semua tempat di badan dan yang tangan baginda sampai. Baginda Nabi akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian badan, hadapan badan. Baginda Nabi melakukan perbuatan itu sebanyak 3 kali. Sayyidina Abdullah bin Qubaib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepada saya, katakanlah olehmu, saya hanya berdiam diri. Baginda Nabi bersabda lagi, katakanlah olehmu, saya terus berdiam diri. Baginda Nabi bersabda lagi, katakanlah olehmu. Lalu saya pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang patut saya lakukan? Apakah yang patut saya katakan? Baginda Nabi bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ketiga-tiga surah itu cukup untuk memelihara kamu daripada perkara-perkara yang menyusahkan. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah dapat amat sampaikan insya-Allah.